Penat kerja, gaji masih tak cukup. Anda tentu pernah bangun awal, meredah jam, balik rumah dah malam, tapi hujung bulan lepas tolak semua yang patut, gaji tinggal seciput je. Dah start pening nak harung hari-hari berikutnya sampai nak dapat gaji bulan depan pula. Takkah haru jadinya? Anda yang sedang hadapi situasi macam ni dan nak keluar dari kemelut kewangan, follow Kak Zana dan komen nak Kak Zana. Kak Zana akan bagi satu solusi untuk anda. Alhamdulillah Kak Zana dan ramai tim sebelum ni struggle juga macam korang. Kerja dah bagi 100% tapi tidak dihargai. Kak Zana keluar gelap, balik dah penat nak buat apa pun. Walaupun Kak Zana dapat peluang pekerjaan di tempat lain, Kak Zana nekat untuk buat bisnes yang hanya dari rumah disebabkan penat dan faktor umur. Kalau nak ubah kehidupan kita, kita kena berani buat sesuatu di luar jangkaan kita. Kak Zana dah sediakan semua silibus buat korang. Semua dari A sampai Z untuk korang belajar. Kalau awak rasa penat dan stuck tak tahu nak buat apa, mungkin ini masanya korang ubah cara hidup. Nak belajar? Komen nak Kak Zana, pergi ke profil Kak Zana, klik pautan dan isi maklumat yang Kak Zana perlukan dan set. Nanti Kak Zana reply. Kehidupan penuh keajaiban dan yakinlah, insya-Allah